Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah berjaya mengadakan majlis sambutan Mahabah Aidilfitri bersamalah dengan surau-surau di bawah Masjid Kota Damansara. Alhamdulillah, kehadiran yang sangat baik dan perjalanan juga sangat baik. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat, kepada urustia, kepada surau-surau yang terlibat. Ya, Alhamdulillah. Dan daripada saya, sepanjang kita menguruskan masjid, saya mohon ampun dan maaf menyusun 10 jari dengan kalimah yang terbaiklah. Selamat Hari Raya Maulid Zahir dan Batin. Saya ucapkan tahniah kepada pengurusan Masjid Kota Damansara atas penganjuran yang cukup meriah. Semoga semuanya diberkati. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.